kami nampak satu perpustakaan yang luar biasa, yang lain daripada perpustakaan sekolah yang lain yang kami pernah tengok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Memacu Perkasa Pendidikan, salam Kuala Nur Cemerlang, #indahnya bila ilmu mengalir. Saya Nur Akmal Fitur Haiza atau dikenali sebagai Akmal akan mengendalikan podcast TV PSS SK Bukit Wan. Selamat datang ke podcast Viewers TV. Saluran yang membawakan perkongsian ilmu, inspirasi dan amalan terbaik dalam dunia pendidikan. Pada hari ini, kita amat bertuah kerana berpeluang untuk menjemput seorang tokoh yang berpengalaman dalam bidang pengurusan, perpustakaan dan pusat sumber maklumat. Bersama kita ialah Puan Saidatul Ahmam binti Rambeli, Timbalan Ketua Pustakawan Tekanan Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Dungun. Beliau hadir sempena Bengkel Pemerkasaan Pengurusan Pusat Sumber Nyala Khazanah SK Bukit Wan. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami. Sama. Puan telah berpeluang melihat sendiri Pusat Sumber Nyala Khazanah SK Bukit Wan. Apakah pandangan Puan terhadap kemudahan, konsep dan usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah? Terima kasih Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Akmal dan juga warga sekolah, terutamanya kepada guru besar yang sudi menjemput saya dan rakan-rakan dari Perpustakaan Cendekiawan UiTM Cawangan Terengganu untuk ke Perpustakaan Pusat Sumber Sekolah SK Bukit Wan, ataupun nama perpustakaan tu adalah Nyala Khazanah. Dan saya tertarik dengan nama yang diberikan tu, nama Nyala Khazanah tu, maknanya khazanah tu adalah ilmu. Dalam perpustakaan tersebut, nyala tu maknanya dia bercahaya lah. Jadi ilmu di dalam tu bercahaya. Okey, pertama kali pihak kami lah menjejakkan kaki ke dalam perpustakaan tu. Alhamdulillah kami nampak satu perpustakaan yang luar biasa, yang lain daripada perpustakaan sekolah yang lain yang kami pernah tengok lah. Kalau kita tengok perpustakaan sekolah yang lain sebelum ni, konsep dia adalah konsep memang pusat sumber sekolah, tapi ini lebih kepada pusat sumber moden. Dan dia lebih bersifat terbuka, kemudian kemas, cantik, dan dia macam diberi nafas barulah. Perpustakaan macam ni maknanya lebih kepada untuk menarik pelajar-pelajar untuk masuk ke dalam perpustakaan. Akmal dah pergi dah pusat sumber sekolah tu. Apa pula Akmal rasa pusat sumber tu bila pertama kali melangkah masuk dengan keadaan yang cantik tu? Menariklah. Kan? Jadi itulah yang akan kita bawa sebenarnya untuk para pelajar di sekolah SK Bukit Wan ni datang untuk menimba ilmu dengan lebih banyak, terutamanya di pusat sumber lah. Sebab pusat sumber ni kita tahu dia menyimpan pelbagai bahan, dan bahan tu perlu digunakan lah. Pusat sumber ni dia satu tempat yang saya rasa dia perlu kita murnikan, maksudnya perlu kita decorate dengan lebih selesa. Jadi para pelajar pun boleh datang dengan lebih seronok lah sebenarnya ke dalam pusat sumber sekolah Nyala Khazanah di SK Bukit Wan.